Okey, sekarang klien ataupun karya nak buat pembayaran. So contoh kita pergi bahagian urusan. So dia ambil tahlil perdana. Okey, katakan dia dah login, so dia akan nampak borang ni lah. So dia pun isi borang ni semua macam biasa. Satu, nama arwah, lepas tu bin arwah. Okey, lepas tu nombor 2, nama arwah, bin arwah. Okey, 3 orang lah dia punya arwah. Nama arwah, bin arwah. Okey, lepas tu dia isi borang ni, sumbangan dia nak bagi 100. Okey, 200 lah pula. Okey, dia sumbangan dia nak bagi 200. So dia pun akad. Dia baca akad ni sebanyak RM200 untuk tujuan apa. Dan lepas tu dia pun masukkan tarikh hari ni. So kita pun terima duit dia dengan terma dan syarat kita lah, RM200 daripada nama dia sekian-sekian untuk tujuan sekian-sekian. Lepas tu dia pun tik tanda setuju dan dia hantar borang. So first dia dah hantar borang. So kami telah menerima borang. Maknanya sistem dah terima borang, masjid dah terima borang dia. Dan sekarang dia cuma buat pembayaran je lah. So kat sini dah ada progres terkumpul berapa sebelum dia buat kan. So tadi dia masuk 200, kita pun bayar RM200. So dia pun klik add to cart. So bila dia klik add to cart, so jumlah tabung sumbangan RM200 untuk tahlil perdana. Dia pun check out. Okay, so dia check out sebabkan dia dah pernah isi sebelum ni. So dia dah auto isi lah. So lebih senang lah. Dan kali ini kita pilih bayar tunai, cash ataupun QR duit now. So dia place order. Once dia dah place order je, sistem akan record walaupun dia bayar ataupun tak bayar. Kalau dia tak bayar lagi, sistem akan record sebagai status on hold. Bermakna masjid belum terima duit. Okay, so dia nak bayar. Ini ringkasan lah order dia. Dia punya pembayaran detail. Lepas tu dia boleh bayar melalui QR duit now. Dia boleh screenshot sini. Lepas tu klik hantar resit bayaran ni. Ataupun dia nak bayar secara manual ataupun by hand lah dengan AJK Masjid, dengan bendahari. So contoh yang ni dia guna duit now. Lepas tu dia pun klik sini untuk hantar borang. Okay, untuk hantar dia punya resit kan. So bendahari boleh check di dashboard. So jom kita masuk dashboard bendahari. Apa yang bendahari akan nampak? Dia akan nampak satu kat sini, notification. Sebelum tadi tak ada kan. So bila dia refresh akan ada satu. Ataupun ada order je, dia akan naik notifikasi kat sini. Maknanya bayaran online inilah tempat penting sekali. Antara banyak-banyak shortcut ni, kewangan, pengeluaran, urus staff, bayaran manual, bayaran online. Maknanya dia masuk dalam website untuk berurusan. Itu maksud bayaran online. Sama dia bayar cash ke tunai ke, maknanya dia berurusan dengan website. Kalau dia berurusan dengan offline ataupun nak manual, pergi jumpa je, tak nak masuk website, so kita kena key in kat sini. So sekarang ni, case ni dia masuk website tapi nak bayar cash ataupun tunai ataupun QR. So bila dah naik notification kat sini, admin boleh klik je bayaran online ni. So admin boleh tanya status bayaran, dia akan keluar. So apa button merah ni buat? Dia akan pergi ke WhatsApp klien, WhatsApp customer untuk tanya status. So senang lah, tak payah dia contact satu-satu, salin nombor phone. Dia just klik je button ni. Lepas tu dia akan masuk terus WhatsApp klien untuk tanya status. So klien pun ataupun customer ataupun karya boleh bagi resit kat situ je lah. So dia status dia on hold. Sebabnya dia admin belum check lagi bayaran dia tu masuk ke tak. So once bayaran dia dah confirm, sama ada dia bagi by hand ke, dia bagi tunai ke, ataupun QR dia dah masuk, bila check account bank, so boleh klik tanda right kat sini. Tanda right ni menunjukkan order dah complete, order dah siap. So bila klik je kat sini, terus ledger akan record, ledger account akan record status kewangan tu. So bila dia dah klik kan, dia akan ada jadi button hijau macam bawah ni. So bila button hijau ni dia keluar button WhatsApp ni, admin boleh klik button ni untuk hantar WhatsApp resit secara verbal lah, secara bertulis kepada klien. So takkan ada lagi terlepas pandang ataupun tercicir ataupun lupa apa-apa semua.
Okay, so semudah tu je untuk cek bayaran, dan boleh pergi balik ke dashboard sama ada klik atas ni di BWK Accounting ataupun belah sini BWK Accounting belah kiri sekali, BWK Accounting sini. So dia akan pergi kepada dashboard lah. So notifikasi kat sini dah tak ada dah untuk bayaran online, dah tak ada dah. So bayaran pun dah direkodkan kat sini RM200. Okay, RM200. Tak ada dia bayar ansuran semua, tak ada. So sumbangan terkini pun akan update kat sini. Untuk 5 letters, untuk 5 yang terbaru akan sentiasa record kat sini. Okay. So kalau nak tengok ledger kewangan, boleh pergi bahagian kewangan atas sekali. So kat sini kita boleh tengok detail lah. Dia punya borang apa dia submit, dia punya daftar ke tak, dia isi borang ke tak. So klik je bahagian kewangan tadi, dia akan keluar paparan ni. So kita tengok di bahagian ni tahlil perdana, ada 2 orang si Wan ni kan. So kita klik je detail kat sini. Berdaftar bermaksud dia dah isi borang, dah hantar. Dia dah isi borang dan dia dah hantar. Okay, so kita klik detail. Kita nampaklah dia punya order number, dia punya tarikh bila dia bayar, untuk tujuan apa, tahlil perdana, jumlah bayaran dia, dan bayaran dia dah complete ke belum. Jumlah 200, dibayar 200, so 100%. Ini penting sekali, 100% dia dah bayar semualah. So ini maklumat dia lah yang kita masuk tadi. So nama arwah, dia punya nombor phone. So kita boleh tengok detail kat sini je. Okay, untuk maknanya customer ni dah hantar 2 borang dan dah buat 2 sumbangan. Satu RM100, bahagian bawah ni, satu lagi bahagian atas ni RM200. Okay, so dia buat 2 sumbangan, 2 borang dia hantar. Okay, so jumlah bayaran lengkap 2. Jumlah untuk kedua-dua bayaran tu 300. 200 campur 100. Baki memang tak ada baki dah. Baki memang tak adalah sebab dia dah settle awal-awal bayaran tu. So berdaftar pun 2 orang. Masih dalam ansuran sebab kita tak buka ansuran punya kan, kecuali untuk korban. So lengkap macam ni je. Kalau nak audit punya style, masuk bahagian ledger. Di bahagian ledger ni kita boleh tapis lah semua, untuk tabung apa, untuk date bila, tarikh. So bayaran tadi akan ada kat sini di ledger. Biasa ni digunakan untuk compare bank statement dengan ledger online lah. So kita record semua kewangan, so tak ada terlepas pandang lah. Ni kalau kita klik, kita akan pergi bahagian order detail. So benda ni sangat transparent. Bersih berapa, duit keluar berapa, duit masuk berapa. Okay, so ledger ni akan paparkan semua transaksi kewangan kat sini. Okay, salam.